Okey, siapa-siapa hok tengok dah video yang Sony baru upload. Baru-baru ni dekat channel YouTube dia. Yang belum tengok lagi boleh tengok, dah letak link dekat description bawah. Jadi Cik Demo boleh klik dulu, pause dulu video ni, klik dulu video tu, boleh tengok dulu video tu. Okey, confirm. Dah confirm Sony akan lancarkan kamera baru dia 20nm/3 ni. Jadi kita boleh dapat kamera raya daripada Sony, kamera baru untuk raya daripada Sony. Okey, kalau set demo yang berharap kamera betul topi dulu. Okey, kalau set demo berharap kamera ni adalah kamera Sony A7 Mark V. Saya rasa set demo boleh sipir dulu, harap set demo tu yang mana berharap sangat tu boleh sipir dulu sebabnya takut kecewa. Sebab yang pertama saya dapat rumor sahabat angin yang mana kamera Sony A7 Mark V ni dikatakan dah ada, Sony dah siap dah kamera Sony A7 Mark V ni. Cuma Sony dia macam tunggu dulu. Kemungkinan Sony dia tak akan lancar awal-awal ni, kemungkinan dia akan lancar hujung tahun ni ataupun awal tahun depan, dengan kata gitulah rumusnya. Dan juga antara lain kalau kita tengok video yang Sony tunjuk tu, antara petunjuk yang kita boleh nampak mula-mula video tu, dia nampak macam satu ada benda tu, lepas tu yang seterusnya dia tak ada benda tu. Dan benda tu dia macam bentuk petak tu seolah-olah nampak macam sama ada external battery. Yang kedua macam SSD. Jadi kalau kamera yang biasa perlu ke external battery ataupun external storage macam SSD ni, biasanya cinema camera. Jadi saya rasa kamera ni adalah kamera cinema camera. Jadi kita boleh nampak satu lagi, kalau tengok betul-betul bentuk dia tu, kalau Cik Demo perhati betul tu, dia macam warna dia tu bukan warna hitam. Kalau perhati betul-betul dia macam color dia tu lebih kurang color macam FX6, FX3. Cuma FX3 tu dia warna putih sikit gitu kan. Kalau FX6 tu dia macam gelap sikit, tapi dia tak sama macam Sony A7 Mark IV, Sony A1 yang tu lagi warna hitam. Jadi yang ni dia tak nampak warna gitu. Lepas tu kalau kita tengok lagi sudut dekat depan tu, dekat belah sensor dia tu, kalau set demo dia nampak bawah tu dia ada butang macam custom button. Jadi kalau tengok mula ni, benda ni custom button yang ada gini ni dekat kamera Sony FX3 ataupun FX30. Jadi kalau kita tengok ni macam saya yakin yang kamera ni adalah cinema camera. Dan saya rasa mungkin ini adalah Sony FX3 Mark II ataupun kamera ni line up baru disebabkan satu caption Sony dia kata tak ingat dah, go big go home ke? Bukan go big go home, sekejap. Okey, dekat channel kamera Sony ni, Cik Demo boleh tengok dia ada tulis go small shoot big. Okey, kalau go small shoot big ni dia lebih kurang macam kamera kecil tapi dia punya performance dia tu padu. Okey, kalau kita boleh tengok sini, kemungkinan ini adalah kamera Sony FX3 Mark II. Sebab kalau tengok pada saiz sensor dia tu macam sensor full frame, tapi pun macam agak macam keliru jugalah, sebab check saiz tu takut nampak macam medium format pun ada, full frame pun ada. Jadi tak pasti sama ada full frame ataupun medium format. Tapi saya yakin kamera ni adalah kamera full frame dan saya yakin ini adalah FX3 Mark II ataupun line up yang baru tapi body yang compact, lebih kurang sama macam FX3. Kalau Sony buat, sebab saya tak yakin dia akan guna sensor medium format, sebab kalau Sony buat sensor medium format, Sony kena buat mount yang baru, kena buat lens yang baru. Jadi saya yakin ini adalah kamera Sony FX3 Mark II. So apa pun saya tak pastilah betul ke tak. Kita kena tengok dulu kamera apa yang Sony lancarkan. Mana tahu tiba-tiba
kamera tu adalah kamera Sony A7 Mark V ke? Memang tak tahu. Jadi kita tengok nanti. Kita saksikan pada 26 Mac ni. Kita tengok kamera apa yang Sony lancarkan. Okay guys, jadi itu saja berita yang nak share pada korang semua. Assalamualaikum.